Dah berapa hari Ramadan ni, jom kita tukar selera kepada western. Okey, jom kita start buat pasta bolognese. Senang je. For the first, korang sediakan bawang holland and bawang putih. Terpulang korang nak potong bentuk macam mana sekalipun, asal jadi macam ni. And korang boleh sediakan carrot. Carrot ni actually akan buat sos bolognese korang tu jadi manis tau. And carrot ni terpulang korang nak potong macam mana. Untuk masakkan pasta, korang disarankan guna olive oil. Make sure pure and jangan guna extra virgin sebab itu untuk salad. Lepas tu korang tumis macam biasa and korang masukkan cube pati ayam. Tumis dia sampai golden brown. Korang boleh masukkan isi ayam atau isi daging terpulang. Lepas tu korang boleh tambahkan sausage, carrot yang kita dah potong tadi and korang tambah je sos bolognese. Jangan lupa untuk masukkan air rebusan pasta. Lepas tu korang boleh gunakan sedikit paprika. Itu optional and daun parsley ni sebab nak bagi warna dia nampak lagi merah. And korang boleh tambahkan cendawan shiitake ataupun cendawan butang macam tu. Lepas tu last korang perasakan macam biasa. Masak sekejap and tambahkan cheese. Lepas tu korang tunggulah sampai dia dah kering sedikit macam tu. Korang boleh hidangkan. So, selamat mencuba. Senang je kan?